Take a hike, please. Sierra 1 in position, Legend in command. Orders? All clear. Move. Okay. Sierra 2 tu Delta. Masuk sekarang. Kau bila? South movie. Sierra 1, contact in ship. Delta, Sierra 2, kami move. Sierra 2, bintang! Copy. Oscar Bravo, tukar kedudukan. Sini. Copy. You are inside. Enemy lost. Copy. Return to base. Enemy jam 11. Hit. Musuh! Oscar Bravo, mari. Siap, secure. Macam mana mentang-mentang buat tuan ni? Rating lah. Apa lagi? Tuan Nuri mana? Macam. Sedap, cium dulu. Saya tak nampak apa-apa tuan. Kau nampak apa? Kau nampak awan, bulan dan bintang. Bila kau ada ni dekat bawah. Atau tinggal je dulu. Ya. Wah. Tu pun. Oi, kau buat apa ni? Motornya problem. Wan, aku nak tanya sikit lah dengan kau. Betul ke tentang kes penculikan tu? Betul. Tapi kita tak ada data lah pasal benda tu. Tapi aku tak ada lagi ni Wan. Mudah-mudah. Kau tahu aku dah komando kan? Kau kena ingat Wang. Tiada misi yang terlalu sukar, tiada pengorbanan yang terlalu besar. Faham. Kau training salah? Training. Okey tak? Kau mau nak komando? Kalau tak okey, mana boleh jadi komando? Alah, aku tak ada salam. Alah, kalau kau ada pun yang cium peluru sniper tu, siapa? Anak buah kau juga. Cakap pasal anak buah. Mai boy dengan Nabil. Nabil dia beli barang rumah. Kalau boy aku tak tahu. Masih dia satu suka yang awal. Pada aku. Daripada kau, bila nak kahwin? Alah dulu dah wish boleh kahwin. Dia tu dah kenal. Kau tak faham. Dia dah tunang ke? Asal? Wah, di belakang. Ada kes. Siapa pula? Aku dapat tahu seorang daripada anggota kita, Bintara Muda Muhammad Nabil bin Muhammad Hafiz, telah diculik.
anak buah kau. Kita tak boleh buat apa-apa. Aku dapat tahu yang unit kita akan dihantar untuk misi. Bila kita akan buat di sini? Aku tak tahu. Tapi aku dapat data daripada pegawai tadi. Kita ada masa untuk jumpa family kita dulu. So baliklah. Aku nak makin bahaya lah kita. Apa pun yang terjadi, awak balik anggota kita. Lokasi musuh mesti ditemui. Faham? Faham. Iwan, kau dah bagi tahu bini kau belum pasal operasi ni? Isteri aku cakap okey, bagi je aku buat ni. Tunang kau macam mana pula? Aku dah pergi rumah dia tadi. Tapi dia tidur lah. Aku dah bagi tahu mak dia tadi. Tapi aku dah cakap kat dia jangan bagi tahu dia, jangan aku keluar ni operasi. Kau serius lah? Kenapa tak beritahu je? Yalah, nanti dia risau. Dia pun tengah belajar. Aku tak nak lah dia tak fokus pula ni. Untung lah dapat lelaki macam kau. Kau nampak belakang ni? Kau nak cium bulu dia ke? Kau bagi. Garang now tu. Kau lebih kurang kan? Seumur dengan aku orang tua apa? Kau standby. Dengar ni. Bagi apa pun yang terjadi, dengar dulu. Faham? Okay. You can stand by. Move. Kirawan untuk Oscar Charlie. Ada apa-apa tak nanti? Oscar Charlie ternyata tiada pergerakan di sini. Tekankan kedudukan, jaga pergerakan. Habis. Kirawan, position. Tepi. Yes. Sierra 2 itu apa? Kami dah sampai lokasi musuh. This is apa dia? Aku dah nafas. Sierra 1, nampak tak anggota kita yang ditahan? Oscar Charlie, no visual. Contact! Kata, kalau ni. Clear. Cari bayang hitam tu, dah selamatkan anggota kita. Kau keluar sekarang.
Bunuh je lah aku. Aku ni balik hitam korang je. Perintah Kemudian Habib KIA clear. Tahu tak? Beri masa hadapi semula halangan dunia, dihimpit realiti yang menggila. Hanya sementara, percayalah, jiwa Hal ini telah memberikan aku kesedaran. Kadang-kadang, orang sekeliling pun mampu menjadi musuh kepada kita. Nabil terpaksa jadi bayang hitam sebab urutan bunuh atas keluarga dia sendiri. Kadang-kadang, untuk selamatkan orang yang kita sayang, kita terpaksa gadaikan nyawa kita sendiri. Walaupun apa yang Nabil buat itu adalah salah di sisi undang-undang.